2,000 orang awam terkorban di Sudan. Ini adalah insiden yang paling besar sejak konflik SAF dan juga RSF sejak 2023. Kalau anda masih ingat lagi gambar ni, ini ialah Khartoum. Dan gambar hari ni, Hotel Corinthia yang dulunya megah, sekarang hanya tinggal runtuhan. Peta yang anda lihat ni ialah peta Sudan. Warna merah pula ialah kawasan yang diduduki oleh Tentera Rapid Support Force RSF, kecuali Bandar El Fasher. RSF kepung Bandar El Fasher ni sejak Mac 2024 yang lalu. Dia orang putuskan bekalan makanan termasuk kepada 260,000 orang awam di bandar ni. Dan untuk jatuhkan bandar ni secara total, mereka serang. Tapi sebenarnya siapa RSF ni? Dan kenapa mereka cukup kuat untuk lawan tentera Sudan sendiri? RSF ni sebenarnya dahulu berasal daripada kumpulan kecil Janjaweed, iaitu militia Darfur yang disokong oleh tentera Sudan sendiri. Selepas 2013, kerajaan tukar nama mereka untuk jadikan mereka rasmi Rapid Support Force. Tahun 2019, rakyat Sudan bangkit untuk melawan diktator Omar al-Bashir. Tentera rasmi Sudan, SAF, ambil kesempatan ni untuk gulingkan Omar. Mereka mohon bantuan RSF. Selepas berjaya gulingkan Omar, Jeneral Abdul Fattah jadi pemimpin negara. Dia lantik Hamenti, Jeneral RSF sebelum ni, sebagai timbalan dia. Putusan ni nampak macam betul, tapi bila Hamenti diberi jawatan rasmi, dia bina empire sendiri. RSF kuasai lumbung emas di Darfur, ekspor emas melalui Dubai dan guna duit tu untuk beli serta bayar gaji tenteranya sendiri. Dalam masa 2 tahun, RSF jadi pasukan militan paling kaya di Afrika. 2019, Omar Bashir jatuh, pemerintahan tentera sementara dan PRU beberapa bulan kemudian, Perdana Menteri Abdallah Hamdok naik sebagai Perdana Menteri. Tapi tak lama, tentera Sudan gulingkan balik kerajaan sivil ni pada Oktober 2021. Abdel Fattah mengarahkan agar SAF dan juga RSF bergabung, tapi Hameti tolak. Dia dah kaya dan daripada sinilah perang saudara bermula, memusnahkan negara yang dulunya jadi kuasa utama di Afrika. RSF kuasai Darfur, iaitu kawasan emas dan laluan perdagangan ke Chad dan Libya. Mereka kontrol bandar besar seperti Leila dan juga Genina, jual emas ke Dubai. El Fasher, satu-satunya bandar strategik yang masih belum dikuasai. RSF serang kampung di sekeliling selepas gagal menembusi pusat bandar. Ada laporan yang mengatakan mereka kurung orang awam dalam rumah dan bakar hidup-hidup. Dan serangan terbaru mereka, lebih 2,000 orang awam terkorban. Laporan daripada PBB dan Amnesty berkata senjata dan drone yang diterima oleh RSF disalurkan daripada luar, termasuk dari UAE melalui Chad dan juga Libya. UAE menafikan perkara ni.